Antara semua kip nylon kan, yang ni paling laku. Kip dia ada 2 version, tapi antara semua kip lah, mini tube kan, ni paling laku, paling ramai sekali beli kerana dia all black. Kiranya kalau wanita nak pakai boleh, lelaki nak pakai pun boleh. Macam dah lah tu, dia nylon, ringan lagi, lepas tu very stylo lagi. Ni strap dia, pakai canvas strap, adjustable and detachable, nylon. Lepas tu kan, tengok dia pakai pinuang logo pun warna hitam tau, very macam mysterious man, mysterious woman, macam wanita-wanita misteri yang kaya, tapi sebenarnya bukan wanita yang kaya tapi belagak tak kaya, tapi sebenarnya anak Tan Sri yang macam tu. Lepas tu untuk strap dia ada leather strap dekat sini. Dia punya zipper pun lain sikit, mana. Belah dalam dia ada multifunction pocket, boleh masuk medium wallet. Lepas tu boleh fitkan lagi phone Pro Max kat sini macam ni. Ni rupa kat dalam, boleh masuk pasport lagi. Sekarang jom kita lihat macam mana pakai dia sebagai crossbody. Pakai crossbody ringan and best sebab pakai canvas strap kan, jadinya tak adalah sakit sangat bahu. Pergi jalan-jalan okey sangat lah. Kalau top handle sampai sini lah, tak boleh sampai shoulder. Untuk harga, anda boleh tengok dekat Shopping Bag di bawah dapat harga berapa. Jangan lupa untuk claim semua voucher untuk maksimum penjimatan. Yang paling penting, kalau beli dengan USLF Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat Shopping Bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.